Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Panjang ni saya bagi Puan Jaina lah. Oh, okey. Walau yu'akhizullahu nasa bizulmihim. Dan jika yu'akhizullahu nas, Allah menghukum manusia. Allah tu fa'il. Allah menghukum manusia bizulmihim sebab atau kerana kezaliman mereka. Hmm. uh, Nescaya ma Tidak, taruh tidak. nescaya tidak. Oh ya, okey. Nescaya tidak taruka alaiha. uh, Dia meninggalkan atasnya, alaiha atasnya, min dabbah, dari makhluk melata. Hmm. Jadi semua akan binasa lah. Walakin yuakhiruhum ila ajali musamma. Uh, Akan tetapi walakin yuakhiruhum, dia Allah tu dia maf'ulun bih, menangguhkan mereka sampai satu waktu yang ditentukan. Ajalin musamma. Ila ajalin musamma, sampai satu waktu yang ditentukan. Uh, Faiza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atau wala yastakdimun. Faiza, maka apabila telah datang jaa ajaluhum, waktu mereka. Tadi ajalin musamma dah datang waktu mereka. Info mereka. uh, Mereka tidak dapat penangguhan. Mereka tidak dapat penangguhan. La yastakhirun, tak dapat ditangguh lagi uh, sesaat pun. Saat atau satu saat pun. Dan juga dan tidak mereka mendapat minta dipercepatkan. Itu. Ah, Yastakdimun. Ya, Krimun. Okey. Ha. Alhamdulillah. Tu. Dan Baca. jikalau yu'akhidhu siksa sentap, asalnya ambil, ini Ha. menghukum. Jadi Allah jadi fa'il, Allah menyiksa manusia jadi maudun bi. Hmm. Bizulmihim, dengan sebab kezaliman mereka, Hmm. tidak, dia tinggalkan atasnya. Ha ni selalu rujuk pada al-ard, eh ah, bumi. Bumi, bumi, bumi. Min dabbah, dari satu pun ini, Makhluk. benda yang melata, makhluk yang melata. Dan akan tetapi yu'akhirhum, dia mengakhirkan mereka kepada ila ajalin musamma, tempo yang ditentukan. Ajalin musamma, uh, ajalin, ini musamma, Waktu. jadi hal musamma dalam isim maf'ul. Saat. Musamma. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila ajaluhum jadi fa'il, ajal mereka, tempo mereka telah datang, tidak yastakhirun, tidak mereka boleh mengakhirkan sesaat pun. Yastakhirun ni mereka dapat mengundurkan, sebab daripada sinta, yang sinta mereka mengakhirkannya atau memundurkannya saat atau saat. Wala yastakdimun, dan tidak pula dapat mereka mengawalkan, mengqadamkan. eh Muqaddam awal. Okey, doktor sila tambah apa-apa. Uh, Oleh kerana lau tadi adalah huruf syarat, maka Syarat. walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim tu akan menjadi jumlah syarat. Hmm. Manakala jawab jumlah syaratnya ialah bermula daripada ma lah. Ma tarak Ya. alaiha min dabbatin. Oleh kerana ma tadi, lepas tu kita tengok dengan batin tu tanwin, maka min tu akan menjadi zaidah lah, menekankan lah saja. Jadi maknanya Oh. dia apa ni, sorry ya, uh, Tidak, dia
dia tidak meninggalkan makhluk yang melata, maksudnya lah di atas bumi. Okey. Okey, dia iaitu Tuhan lah, tidak meninggalkan makhluk yang melata di atas bumi. Kemudian walakin tu adalah satu bentuk ayat baru yang bermaksud pembaikan atau pembetulan. Dia betulkan bahawa dia menangguhkan mereka ila ajali musamma, ke waktu yang tertentu. Maknanya dia tak musnahkanlah manusia ni lah. Kemudian Fa'iza, lagi kali dia jumlah syarat, ja'a ajaluhum. Jadi ajaluhum tu jadi fa'il lah. Maka masa mereka telah sampai. Apabila masa mereka telah sampai, mereka tidak kemudiankan walaupun saat, dan juga tidak mereka mencepatkan. Yang wala tulis sekali tu, wala yastaqdimu tu, dia huruf lam tu lam zaidah, maknanya dia menekankan dua perkara lagi sekali. Menekan perkara yang kedua. Dia tak boleh kemudian dia tak menangguhkan dan juga tidak mencepatkan. Ya, Alhamdulillah. Baik, kita sambung. Haji Mak Syah, silakan. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ, dan mereka menjadikan bagi Allah ma yakrahun, apa yang mereka bencilah. Makruh kan, rakun, apa yang mereka benci. Betul. Wa tasifu alsanitahum, sedangkan lidah mereka, tasifu tu fa'il apa kan? Mendarat. Mudarik ya? Saya mudah pada hiyah. Asalnya, dan apa nama, sedangkan lidah mereka, alsinatahum, Alsinatuhum. Dia fa'il. fa'il dia alsinatahum ni, Tu. Alsinatuhum. alsinatuhum. Tuhum. Cuma jadi fa'il. Kalau tahum jadi maf'ul bi. Ya, alsinatuhum. Fa'il dia ni, betul-betul. Alsinatuhum, lidah mereka mengucapkan kedustaan, al-kazib. Dan sesungguhnya bagi mereka kebaikan. Mereka kata mereka buat baiklah tu. La jarama, tidak diragukan. Tidak doubt. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka anar, api neraka. Dan sesungguhnya mereka mufratun, orang yang mufratun, yang segera dimasukkan ke dalam neraka tu. Betul. Farata. Farata. Bukan segera dimasukkan. Enam. Okey. Alhamdulillah. Okey, ayat ni kalau ni jumlah fi'lah ma yakrahun, ma jadi isim mausul, yakrahun apa yang mereka benci menjadi maf'ulun bi lah. Maf'ulun bi kepada ya ja'lu mereka. Okey, lillah ni muta'alliqan lah. Lepas tu watasifu jumlah lain dan sifat, dan alsinatuhum, lidah-lidah mereka mensifatkan ataupun menyatakan kedustaan. Bahawasanya mereka, bagi mereka adalah kebaikan. Ini kedustaan mereka. Dan tidak ragu lagi bahawasanya bagi mereka siksa an-nar wa annahum mafuta, dan bahawasanya sungguh mereka yang di mufratun, ini isim maf'ul, mereka yang dimasukkan, mufratun. Okey, right, doktor silakan, apa-apa nak tambah? Yang isi maksud tu ma tu ya lillahi, ma tu adalah isi maksud yang bermaksud maf'ulun bi lah, Maf'ulun bi, ya. Kemudian wa tasifu al-sinatuhum tu, hum tu dia adalah fa'il lah, kan? Fa'il lidah mereka
mengucapkan dusta, Kedustaan. al-kadhibah. Kedustaan, al-kadhibah. Kemudian lahumul husna. Jadi lahum tu dia akan jadi, lahumu tu akan menjadi khabar ina muqaddam, manakala al-husna akan menjadi isim ina muakhar. Kemudian ayat berikutnya itu la jarama. Kalau kita tengok itu dia adalah dalam bentuk la tu ialah la nafi lil jins. Jadi sebab tu jarama tu mansub Jadi Ha, dia maka dia akan menjadi supaya keraguan. isim. Isim lah. Isim lah Isim lah. lah. Kemudian kalau ada isim lah akan tanya pula kat mana dianya khabar Khabar. la kan. Jadi khabar la tu ialah anna sampai lahumun nar, iaitu dalam bentuk khabar anna tu muqaddam lahum dan anna tu jadi isim anna muakhar lah. Kemudian ayat baru ialah wanahum mufrafun tu ialah sesungguhnya mereka mufrafuhum. Okey. Mufrafun. Jadi dia dalam jumlah ismiah yang dalam bentuk inna, anna, hum tu jadi isim anna, mufrafun akan jadi khabar Khabar anna. anna. Ya, Alhamdulillah. Puan Datuk sila sambung. Sila Puan Datuk. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Ni sumpah Allah. Demi Allah. Laqad sungguh arsalna kami turunkan pula kami utuskan ila umamin ila kepada umamin umat dia ni plural umat daripada qablik sebelum kamu. Ni fazayyana ni apa? Maka zayyana apa dia? Yes. Yes. Maka hias. Oh ni peramal. Zayyana. Ya, Dah. Ini fi'il madhi. Madin. Maka hias bagi mereka syaitan. Dan fa'il. Syaitan dia fa'il. Oh, fa'il. Jadi syaitan menghias bagi mereka. Maka syaitan menghias bagi mereka a'malahum, amal-amal mereka. Fahuwa, maka dia waliyuhumul yauma, apa dia ni? Jadi wali mereka pada hari itu. Jadi apa? Wali. Wali. Kononnya. Syaitan dah dapat beri orang. Okey. Ke wali. Menjadi wali mereka pada hari itu, walahum, dan bagi mereka azabun alim, siksaan yang pedih. Yang pedih. Okey. Allah demi Allah, laqad sesungguhnya arsalna kami telah utuskan kepada umat-umat dari sebelum kau min qablika, maka menghiasnya syaitan bagi mereka amal-amal mereka, maka dia adalah wali atau pemimpin mereka pada hari itu, dan bagi mereka azab yang pedih. Okey, sila ni doktor nak tambah apa-apa? Tawahi itu macam keadaan berlaku pada ayat yang ke-56 tadi kan. Talila latus aluna kan. Jadi dekat sini ta tu ialah huruf huruf sumpah lah atau qasam lah.
Qasam. Kemudian Allah tu akan menjadi apalah al-muqsam bih lah. Qasam Hmm. bih. Apa yang disembah sumpah atas nama apa, dan apa yang perkara yang ditegaskan sini al-qasam alaih itu ialah yang laqad dia dan seterusnya lah. Jadi dekat sini ini adalah usul qasam lah, makna gaya bahasa sumpah lah. Makna Allah, demi Allah sungguhnya kami iaitu Allah akan mengutus pada umat min dari qablika, iaitu min qablika tu akan menjadi na'at lah, sebab umat min tu ada nakirah tu min, jadi min qabli akan jadi na'at lah. Kemudian fazayyana lahum syaitanu tu akan jadi fa'il lah. Okey ya. A'malahum tu jadi maf'ul bih. Kemudian fahuwa tadi, huwa tadi mubtada, khabarnya waliyuhumul yawma. Kemudian ayat berikutnya tu akan menjadi ayat baru lagi lah. Walahum tu akan khabar muqaddam, manakala dia mubtada muakhar je dalam bentuk apa tu lah, dalam bentuk man'ut dengan na'at lah. Ada bun Dah, alim. Alhamdulillah. Ada Ini soalan? Tanya. arsalna ni, ini arsal ni apa kan? Utus. Utuskan. Maf'ul bih dia mana? Utuskan apa? Apa dia mana? Ini arsalna ni. Kami telah mengutus Mengutus kepada apa? umat daripada sebelum kamu. Mengutus apa? Mengutus kepada umat-umat Umat. ya. Itu kepada, tapi yang diutuskan tu apa? Rasul kan? Memanglah. Sebab dia tak tulis dia punya maf'ul bih, dia tak ada kan? Jadi tak disebut sini wa arsalna ila umamin tallahi laqad. Kalau itu dia kena ujuk yang belakang. Apa dia tadi? Kami ada dalam diskriminasi dia telah mengutus rasul-rasul maksudnya lah. Arsalna tu Dalam utus terjemah. rasul-rasul lah. Kadang-kadang dia ada diazabkan, disimpan. Dihazafkan ya. Dia diazabkan. Ya. Harusnya gitu. Kalau tengok dia punya makna pun dalam bahasa Inggeris saya baca. But Satan made their deeds attractive to them and he is their. And Allah apa? We did certainly send messengers there in the bracket tu. Tu bahasa dia. Ni yang atas azaf pun ni, messengers ni azaf. mengutus rasul-rasul. Dalam Melayu pun ada tu rasul-rasul. Harusnya Yang lah. hazaf. Yang hazaf. Okey, alhamdulillah. Ni Puan Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi talafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa ma, dan tidaklah kami menurunkan kepadamu Alkitab itu Al-Quran kecuali supaya tubayyina, kau jelaskan lahum bagi mereka allazi, apa yang ikhtalafu mereka selisihkan di dalamnya, dan hudan agar menjadi petunjuk dan rahmat liqaumin, bagi kaum mereka beriman, kaum yang beriman. Jadi apa itu anzalna lebih amati ma dengan ila, tidaklah alaika jaga pada Nabi Muhammad ya kita illa kecuali mana Alkitab maf'ul bih beratas itu bayina agar kamu jelaskan mudarik dengan lam taklil ni kan lam taklil tu bayina lahum, kepada mereka apa yang mereka selisihkan di dalamnya. Ikhtalafu ni silah maksud dia ikhtalafu fi'il
apa ni? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi Nanti. mereka ya. Wow. Ada khilaf daripada khalafa khilaf. Hilang. Ikhtilaf. Terselisihkan. Hilang. Wahudan dan agar menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Hudan warahmah. Ya. Ini sebagai isim-isim maktub ya. Wow, rahmah tu maktubnya di kaum ini agar bagi kaum. Oh, kaum itu isim majrurnya. Yu'minun dia punya Fa'il. marfu' fa'il eh. Fa'il eh. Yu'minun. Yu'minun mereka hum. Mereka beriman. Mereka beriman. Bagi kaum mereka beriman. Bagi kaum ni walaupun dia nampak singular tapi kaum sekumpulan manusia kan. Sekumpulan. Kumpulan manusia. Sebab dia ni plural. Di qaumi yu'minun. Bagi kaum yang beriman atau bagi kaum ni beriman. Okey, wa ma anzalna alaikal kitab. Dia anzalna, biasa anzalna turun sekali. Kalau turun banyak kali macam Quran nazzalna. Nazzalna. Ini anzalna, anzala. Alkitab. Jadi Alkitab ni kalau setengah ni pendangan ni Alkitab ni Taurah. Adakah Nabi Muhammad tekan Taurah? Dia diturunkan kitab ni isi Taurah lah sebenarnya. Sebab Nabi Muhammad ni diutuskan juga untuk kepada orang Yahudi untuk mereka kembali pada jalan Allah lah. Jadi Nabi Muhammad diturunkan ataupun diberi kepahaman. Kitab Taurah masa Nabi Muhammad dah rosak dah. Tapi Allah ajar kepada Nabi Muhammad tentang apa pengajaran Taurah tu supaya dia dapat sampaikan atau dapat sampaikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia punya pandangan kalau dia ada special language yang dia guna, kalau orang lain tak tahu language tu ataupun ni lisan tu ataupun locution tu dia akan hina lah. Jadi Nabi Muhammad ni Allah berikan kelebihan dan dia tahu isi Taurah tu. Supaya dia dapat menyampaikan pada orang Yahudi. Jadi apa ikhtilaf fihi. Kan? Ikhtilaf fihi. Yang mereka telah berselisih padanya sebelum itu. Kan? Bahasa tukang Quran. Orang Arab Quraisy itu tak ada selisih apa pun. Dia memang menentang kalau dari segi musyrik kan. Ini tahlif fihi. Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi dua lah, dua bahagian tu. Dua orang. Dua kumpulan. Kaum untuk beriman dan juga untuk mereka yang berselisih pada perkara yang sebelum tu. Sebab Taurah kan sebelum tu rosak. Dia hilang nama tu. Baru ditulis semula lepas tu. Jadi masa Rasulullah dan Nabi ni Taurah dah tak ada dah. Tapi Nabi Allah turunkan kefahaman atau pengajaran Taurah pada Nabi Muhammad. Ni okey doktor nak tambah apa-apa sebelum doktor selesaikan tu. Okey, kemudian alaika tu adalah sebagai muta'alliqah ni kepada anzalna. Satu. Kedua, lepas tu kita jumpa illa. Dia membawa maksud hanyalah. Maknanya dekat sini Allah kami hanya menurunkan kitab kan? Sebab illa tu akan menjadi huruf hasara. Kami hanya menurunkan kitab iaitu Al-Quran kalau dalam terjemahan ni lah. Lisabayyina tu la tu ialah dalam takdir penekanan lah supaya engkau menerangkan apa? Menerangkan allazi itu yang jadi isim mausul dan juga membawa peranan sebagai maklumbi lah. Jadi isim mausul, maka bila isim mausul, sila mausulnya ialah mereka bersedia di dalamnya. Ikhtalifu fihi itu. Kemudian dia Al-Quran tu akan menjadi juga supaya menjadi petunjuk wahudan.
Yang ini adalah isim maksur. Dia dalam keadaan apalah mansub. Kemudian warahmatan tadi juga akan menjadi, oleh kerana ada ataf, jadi dianya baris dia samalah mansub juga warahmatan. Nah, bagi kaum di, di kaum min yu'minun. Jadi oleh kerana ada min tu ada nakirah, maka yang yu'minun tu fi'il mudhari' dia akan membawa peranan sebagai na'at lah. Jadi sifat orang kaum yang beriman lah. Jadi untuk orang yang beriman lah. Jadi kitab ni tujuannya bagi kepada orang yang beriman lah. Quran ni lah. Itu yang saya Kita faham. nak habiskan ni. Ya. Ayat terakhir. 65. Silakan. Doktor Siapa nak baca? teruskan. Doktor. Doktor. 65. 65. 65. Silakan. Siapa yang baca? Doktor Doktor baca. lah. Doktor. Saya. Oh, wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Walillah dan Allah jadi Allah tadi akan menjadi mubtada. Anzalna minas sama fi'il madi, minas sama tu akan menjadi apalah muta'alliqah ni kepada anzala. Jadi ma'an tu akan menjadi maf'ul bih. Jadi maknanya Allah dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Ya. Wa ya bihi al-ard. Maka dia apa menghidupkan dengannya nya tu hi tu adalah air lah, bumi. Jadi bumi tadi al-ard tadi itu adalah maf'ul bih dia lah. Ba'da mautiha, ba'da tadi akan menjadi apalah isim zaraf zaman okey. Mautiha jadi mudhaf min lain lah, matinya. Okey. Inna fi zalika, jadi inna jadi taukid, fi zalika jadi khabar muqaddam, la'atan liqaumi yasma'un, jadi la ayatan lagi akan menjadi isim ina lah dia yang muakhar lah lewat. Kemudian yang la'atan tu, la tu adalah lam taukid yang kita panggil nama dia buzuh lakah lah, sebab ada inna tu lah. Bagi kaum macam tadi jugalah. Jadi bagi kaum yasma'u, yasma'u tu fi'il mudhari' tapi dia membawa peranan sebagai na'at. Jadi kat sini maknanya ialah Allah menurunkan air hujan dari langit, maka dia menghidupkan bumi dengan air tadi, bihi dengan angin. Ba'da sesudah matinya, maknanya bumi ni dah hampir mati, maka hujan tadi dapat menghidupkan bumi ni. Ha tu adalah merujuk kepada al-ard lah. Jadi dia ha tu kerana dia macam apalah, dia sifat mu'annas kiasan lah, ataupun mu'annas majazi lah kita panggil. Kemudian inna tadi akan sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar lah. Mendengar nasihat lah. Sebab tadi Al-Quran dah turunkan. Kau dengar ke tidak kan? Itu peringatannya lah. Dan Allah telah turunkan daripada langit air, maka dia hidupkan dengannya bumi setelah matinya. Al-Ar satu makna lagi ialah scripture, mushaf. Mushaf ni kalau kita baca saja mati, tak ada apa-apa. Tak dapat pahala. Tapi kalau kita kaji dengan petunjuk Allah, Allah beri petunjuk, ni simbol untuk petunjuk, Allah turunkan hujan, petunjuk, maka hiduplah. Maksud baru dapat faham makna-makna je. Jadi itu yang akan berlaku. Dan itulah bagi mereka benar-benar tanda bagi kaum yang mau mendengar. Di kaum yasma'un, yang mendengar atau akan mendengar.
Wallahu alam. Terima kasih banyak semua. Kita jumpa lagi minggu depan mudah-mudahan. Kita akhir InsyaAllah. dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. آه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum InsyaAllah. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima Bukan kasih. jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Hmm.